Azan ke Kebun Komuniti MBPP. Pada 15 November ini, hari Sabtu, Jabatan Landscape MBPP akan membawakan kepada anda Pasar Hijau MBPP. Semua sayur-sayuran yang dipetik segar dari Kebun Komuniti MBPP akan dijual kepada orang awam menerusi program Hari Pendidikan Awal MBPP tahun 2025. Antara sayur-sayuran yang akan dijual adalah salad, kailan, sawi pakcoy, terung dan banyak lagi. Kesemua sayur-sayuran ini ditanam secara urban farming yang menggunakan teknologi aquaculture yang bebas dari bahan kimia. Jangan lupa Dapatkan sayur-sayuran segar Kebun Komuniti MBPP di Hari Pendidikan Awam MBPP tahun 2025.